Pernah beratur di kaunter stesen minyak semata-mata nak top up kad touch 'n go anda? Sekarang anda tak perlu susah lagi kalau guna kad touch 'n go Enhanced NFC. Kad NFC ini membolehkan anda menambah nilai baki touch 'n go secara terus menggunakan baki e-wallet di telefon anda dalam masa beberapa saat sahaja. Jom saya tunjukkan cara paling mudah untuk top up kad NFC anda. Pastikan fungsi NFC pada tetapan telefon pintar anda telah dihidupkan. Selepas anda buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet pada paparan utama, tekan transport. Kemudian tekan reload. Seterusnya, jika anda belum pautkan kad Touch 'n Go ini dengan aplikasi Touch 'n Go e-wallet, tekan add card dan lekatkan saja proses ini. Manakala sekiranya anda telah pautkan kad Touch 'n Go NFC ke aplikasi ini, tekan reload. Selepas itu, anda perlu sentuhkan kad tersebut pada belakang telefon yang menyokong teknologi NFC. Jika anda menghadapi masalah, ia berkemungkinan anda menggunakan casing telefon yang mengganggu sambungan NFC atau beri masa selama beberapa saat supaya ia dapat mengesan kad Touch 'n Go tersebut. Kemudian isikan amaun tambah nilai kad ini. Anda diberi pilihan untuk menambah nilai sekurang-kurangnya RM10. Tambah nilai ini akan ditolak dari akaun e-wallet anda. Selepas itu, tekan reload now dan isikan saja nombor PIN atau pengesahan biometrik anda sebagai pengesahan. Seterusnya, anda perlu sekali lagi sentuhkan kad tersebut di belakang telefon. Akhir sekali, ia akan paparkan status tambah nilai kad Touch 'n Go ini. Untuk menyemak baki terkini kad Touch 'n Go ini, tekan check balance. Mudah sangat kan? Pastikan anda menggunakan kad Touch 'n Go versi Enhanced yang ada logo NFC yang mempunyai ikon gelombang radio. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak tips gadget pantas. Jumpa lagi. Bye!